Easy satu markah dalam SPM boleh dapat. Ini adalah sebenarnya ada kaitan dengan teorem Pythagoras. Belajar dengan saya teorem Pythagoras dulu. Kalau ada right angle triangle, segitiga bersudut tegak. Kalau saya kata ni 3, yang ni 4, yang ni apa? Hafal lah. 3, 4, 5. Ingat tau, hafal sahaja sebab dalam SPM semua ni satu markah. Kalau nak buat jalan kerja, contohnya nak dapatkan 5 ni, korang boleh guna 3 dengan 4 yang ni, tambahkan kuasa 2 dan punca kuasa 2. You akan dapat jawapan 5 tau, kat bahagian hypotenuse. Hafal? Dah? Soalan nak cari panjang GP dan P adalah titik tengah EH. Saya nak tengok kat sini dulu. EH 60 cm, titik tengah bermaksud sini dengan sini, kita perlu bahagikan 2. Bermaksud 60 bahagi dengan 2, dapat 30 each side. So yang ni 30, yang kat sini pun 30. Boleh faham ya? Alright, sekarang kita nak cari GP. So GP tu berada dari sini ke sini, kita buat a straight line. Tapi sebenarnya ini singit tau. Yang ini kalau kita sambung, dia akan dapat a 90 degree triangle. Yes, ini akan jadi 90 degree triangle. Kalau saya lukis kat sini, tengok. Dia akan jadi bentuk segitiga bersudut tegak. Kat sini adalah G, kat sini adalah H dan yang ini adalah P. Ukuran pun dah beri. Yang ni 40. So maka G dengan H pun 40. So ini 40. Kalau yang bawah ni 30. Korang ingat tak Cikgu Debbie cakap apa tadi? Kalau yang ni 3, yang ni 4, apakah jawapan yang seterusnya? 5 kan suruh hafal tadi. 3, 4, 5. Kalau 5, Cikgu tapi ada kosong. Ini letaklah kosong. Dah dapat jawapan. So GP jawapan dia adalah 50 cm. Dah dapat. Kalau nak buat jalan kerja boleh je, korang buat tambah, lepas tu korang letak kuasa 2 kat sini dengan kuasa 2 kat sini. Dapatlah jawapan 50 cm. Tetapi guys, jawapan untuk yang ni hanya satu markah sahaja. Senang tak? Itu saja. Dalam buku ni, kita boleh tunjukkan kat dalam. SPM 2025, ni dia soalannya. Skema jawapan pun tulis 50 cm je. Kenapa? Sebab dia satu markah sahaja. Nampak tak markah dia? Satu markah je.